Majid dengan dia juga. Min. Azam tak habis ke Man? Okey. Dah tak. Cuk belah dah. Azam Majid. Ada masjid lain pula. Jangan lama nak ibu Azam. Jangan. Jangan. Hai, piala tu aku cakap dengan dia tadi dia tak faham. Weh, gila tu tak main final ni. Dia tu bola 5 dah dia. Weh, Tidak mengizinkan. hang lagi bagus. Apa dia? Main menang baru dapat medal piala. Depa kena cabut. Kita sambung balik skor akhir. Okey, Wan. Bisi. Dah lah cikgu nak Johan tu. 5 tulis apa? Dia masuk orang. Oh, Johan dah orang ni. Jangan reto. Habis tak payah buat ketiga. Nak buat ada apa? Kalau buat Oi, hang pun satu lah. Masuk. Satu lagi. Kita memang. Lawan kali. Okey. Pusingan seterusnya. Mula dulu. Tak boleh cabut ni. Ha. Banyaklah bising. Pak mana dia ni? Siling. Sing ke kong? Kong. Kong. Kong menang, Kong pilih lah. Kong dulu. Kong menang. Menang dia akan jalan bola. Saya yang buat pilihan, saya menang. Kalau kita main, kalau boleh Kong, dia akan jalan bola. Depa ni tak main jalan dulu. Bila berlambung. Oh. Yang menang tu yang Oh, menang. yang kalah jalan dulu. Betul. Aduh, ya bukan payah. Nak buang tu. Ikut yang hak menang tak mau. Payah cikgu ni. 5-3. Tak, bila jalan dulu kita buat banyak. 5. 5 pergi lah. 4-4 lah. 4. Apa ni? Dia 1,007, 5-3. 4-4. 4-4. Abang Aziz lah. Hang dapat ni lah. Balik saja aku. Bisi, please. Oh, lepas ni lah noh. Noh, lepas ni yang dapat tu. Habis menang di final. Dia menang. Apa 5 pergi lah? Okey, 3 pergi. Tadi teruk tak tengok cepat. Tadi bukan tak baik tu. Tadi habis tadi. Habis yang masuk tu. Tak kalah dah tadi. Ni kalau jadi Penang, Habis tu demi Penang lebih. Habis tu jadi. Penang lebih. Penang lebih. Tengok ni. Tengok kalau jadi Penang kot. 5 masuk 2. Ini tak apa tepi. Betul ya? Weh, betul ya? Bukan bidung. Okey. Bisi. Tengok. Bidung dia bak kucing. Ni dapat boleh jual tahu ni. Tu beli kot tu. Tak apa dah. Masa mungkin kok gon kalau ada tu. Tu beli tu. Dia datang Nak kan. baju beli tu. Ni, Johan. Nak baju tu. Game pertama lima tu beli tu. Dia beli dia semang tadi. Dia semang tadi. Tu akan nak baju dia apa? Dia pencing lagi tau. Dia apa? Dia semang tadi yang ramai-ramai. Kalau dia tak masuk ni dia menang lah. Dia mati lagi. Ni last aku. Kalau masuk pun menang. Masuk semua. Champion lah. Ada lagi ah? Stand lah. Stand lah. Ayah sudah jatuh lah. Stand di batang dah. Iwan. Kalau suku tak guna. Perlis. Depa semua ni. Kalau jaga tu memayakkan. Mana abang yang tu tadi? Abang Selama tadi mana abang Selama tu? Ha? Ada? Sampai final. Lagi panggil ya. Menang ah. Kuat jabat tu naknya kuat. Sampai ke final. Sampai ke Dia kong. ni. Muhammad Ghazli dan Zapri. Mai sini, Zapri. Ghazli. Boleh. Boleh. Bagi hadiah. Boleh? Kat yang tu, Bella tu. Piala tu tak pergi lah. Kita lawan lah kan. Ha. Okey.
Okey geng, tamat sudah separuh akhir pertama di antara Wakil. BRL layak ke Siapa menang weh? sebelum menang aggregate 2-0. Tahniah kepada BRL. Okey, minta perhatian. Taman Rimba. Wakil Taman Rimba. Tengok game Faris. BRL 45. Menang apa? Oh, nampak hujan. Okey, ambil hadiah. Kita zoom sikit lah. Lihat kau noh. Kita zoom pergi dekat Masa kita tamat dah. Ambil channel cikgu. Apa? Lalu. Depa nak tengok. Cabut ni lagi. Lambung siling. Buka lalu lagi. Keadaan. Orang tu tutup depan. Betul cikgu. Betul. Itulah hang kata hang hebat lagi di sana hang main Johan. Betul cikgu kerja kita faham. Ya. Biar cikgu siang kali pun. Macam mana alam kenal lambung siling? Kerja kita macam 7 biji. Dia. Ha? On. Abang 34. Depa panggil ambil hadiah. 34. Dia panggil ambil dia lah. Tak okey. 34 tak main pasal telefon nak. Tak main tak apa. 3-4 tak main, 1-2 pun tak main dah. Pasal telefon nak ni habis ni. Tapi ambil lu. Ambil hadiah dulu. Bagi lawan. Ambil lagu tu boleh. Lawan ambil. Boleh ambil hadiah. Ambil hadiah syarat yang tu. Main ambil tak dulu siap. Boleh lah. Habis hang cuba fikir siapa nak ambil piala. Kalau tu kami ambil makan semua enggak. Hadiah di depan tu siapa nak ambil? Dah sini cabut lah siling. Sini siling ambil hadiah. Lepas tu sat pergi lawan tu. Bawa depan lawan lain. Pandai fikir. Pandai. Tuan ke topo? Namun tuan. Tuan lah. Ambil hadiah. Siapa yang nak ambil hadiah depan tu? Cikgu tanya. Ah. Cikgu tanya jawablah. Tak boleh aku. Okey, pemenang-pemenang 7 gelung sila hadir untuk penerimaan hadiah nombor 5 Azhar Al-Ustaz Kedah, Cikgu Makno Pokok Senang Penang, Muhammad Ghazli Selama Perak, Cikgu Sena nombor 2 dan Iwan Perlis. Sila ke pentas untuk penerimaan hadiah. Sudah pun turun di Selama Perak. Sorry, aku menang. Tu memang dah. Abang Ghazli, menang Abang Ghazli. Betul. Siapa kata buat apa dengan seorang nak dibuat apa? Lepas tajuk main penyok. Boleh. Nak main macam mana hujan dengan kilat tu? Hei, jangan duk tamak sangat. Hadiah beda. Cabut undi. Biarlah bergaduh. Kari penyampaian hadiah nak bagi tu. Jangan duk kali sangat. Dah aku nak tulis ni. Orang main bagi ni. Kita perjalanan masih jauh. Bagi cikgu nak ambil hadiah. Cikgu nak ambil hadiah apa? Nombor 4 Taman Rimba. Nombor 3 BBM. B nampak gaya macam nak kalah tu. Okey. Nombor 2 di antara pasukan Nombor 1 dan juga BBM sedang berlangsung separuh akhir ke Johan bersama BRL dan peringkat akhir seterusnya. Taman Rimba. Senang je. Nyanyi pun semalam. Ya, hujan pun dah hujan. Sepak Raga 7 Main raita lah. lawan Hey, memang lepas nak ada game awan. Johan bersama Nak ada pula di Penang baru. di mana? Oh, Pipeline. Baik dah di Penang. 31 di ni.
31 di apa UK Mall. 31/5 dia aku letak 17 bulan 5. Sembang. Hujan dah turun. Kena pay ni lorong. Walaupun hujan turun, masih lagi tetap masih. Kau beda duit. Sama Rimba dan juga pasukan Bandar Baru Merdu. Woi, payung. Tutup peluang ni pula. Aduh. Tunggu rumus untuk peringkat akhir. Okey. Pemandangan kita tidak dihalang oleh payung yang siapa dia? Ajun? Oh, bila dia kalah, oh jangan weh, cabut undi. No? Oh, dia kat situ. Kalau dia tak kira lampu jalan pun main. Gelap pun main. Aku ingat ya, aku jaga dia makan dekat market tu. Kampung Jaya. Weh, Kampung Jaya tu lampu. Pakai lampu jalan lah. Tapi dia kalah kau. Dia kalah dengan kri boleh. Aku tersudah lah backup. Johan bersama. Umum macam tu. Johan bersama dua pasukan ni. Jalan. Wakil pergi hantar cepat. Dia kami bimbing dia habis. Pergi. Jom. Kita bimbing dia. Kita tak payah. Tembak pun kita dapat dia. Buat apa nak susah dengan dia pak? Banyak di sana tak ada dah. Ha? Di mana? Yang Walim. Di sana Walim pula. Tok Man minggu lepas. Aku kawan. Din tak dapat Din. Dia tunggu kita. Iya doh. Nak main macam mana? Oi. Milik. Tak payah main dah ha. Tak boleh. Dia kena pengurus yang main cakap. Bukan dia. Aku tak mau cakap dengan pemain yang agak pemain yang level bawahan ni kita tertembang lah. Kita nak pengurus main sini. Habis main berani. Ada saya dah sembang dengan Kalau kau. pemain cakap, alah saya tumpang-tumpang lah. Saya tak mau. Okey, cikgu tanya. Cikgu tanya. Tanya apa? Tadi cikgu nak tanya. Mana ada orang menang lagi sana. Aduh. Permainan akhir tak boleh main dah. Macam ni nak main macam mana be? Kan tengok. Sam depa kena kita kena. Tak apa, aku akan pengaruh depa memang cabut undi. Lambung siling ah medal ni. Kita akan tukar balik dia punya ni pertandingan lambung siling. Tak apa, hak ni kita tanggung kos. Kita tulis Johar lambung siling. Jun. Kalau kita tulis Johar lambung siling oi. Alah, besar lagi. Dalam ni besar lagi. Tapi hebatnya dia bawa lampu ciling lah. Tak payah teruk-teruk punya. Hang yang bodoh. Main teruk-teruk, piala kecil. Oi, Johan bersama BRF 45. Nak jual bersama bila siapa ni bela? Nah, tak nanti dia lawan lah 5 biji. Lawan 6 biji ke 7 biji? 7 biji cukup. Aduh. Cuma nak ambil bela ya. Dia ambil bela, duit bagi sama banyak. Yang mana baru masuk tu. Apa dia tu? Apa siapa dia ni tu? Tahu sepak raga tu yo. Togok dia main training dulu sini tu. Betul lah Ajun, hang tak main macam Togok. Togok main training dulu. Togok main training 2 hari tak main. Dia mainkan Ada apa Weh. tidur orang suka takkan tidur 2 Abang jam ya. 5 minit je. Pantul Dah yang habis ni ya?
Sebab kalau tidak, Kalau Tok Haji dia buat kan. Yang Mazul ada lah tidur 2 jam nak lawan. bawa api. Lepas tu aku panggil api. Macam kuas belah ni lebih mahal daripada hadiah. Ni nak buat dalam ni. Dalam dia buat. Dalam besar raya ni. Mana? Kalau ni menang sama. Ni satu gol menang sama. Ni 3-4. Kimo. Ni 4. Nak buat 3-1. Hadiah pun bagi sama. 3-1 bulan ni. Ni Ni dalam Ni 4, ni 3 kan? kecil MK nak buat bukan lepas buat ni dalam tu. 3-4. Dia ikut ni 4, 3. Lepas tu ni umum. Johan bersama. Oleh kerana cuaca tidak mengizinkan. Pandai-pandai mereka belah ni. Mereka belah kena abun. Tambah rimba Maisan. Oi, sama rimau mana? Nak panggil bawa pagi. Tak duk lawan tu. Orang Yang tak main. nak panggil bawa pagi je tu. Dok bagi depa ni nak ambil dia. Tak payah lagi. Nak ambil hadiah nak gerak ni. Ya hujan. Kita rasa-rasa tak akan terus. Pi, hampir dulu sementara depa jalan dulu. Ni bawa pizza siap. Jangan ni. Bagi depa jalan dulu yang aktif dulu. Okey, hati-hati jalan dulu. Kami mailah lagi. Aduh. Majlis penyampaian hadiah akan dijalankan 2 minit lagi. Sila tamatkan game terakhir ini. Jam mai pun tadi dah mau. Kelap. Kalau buat pengumuman sekali lagi, terus. Togak terus tak boleh main. Dia lawan Messi tu. Aku dia dah. Aku dah buat sebab dia kata. Panas. Ni sama kena hujan ni pula. Balik rumah. Aduh, tu dah tension dah. Dua 9 dia leading. Masuk mai. Kita tengok game separuh akhir kedua. Tengok hujan hang pun tak tengok ah. Sekerat. Walaupun hujan. Okey, tengok teknologi sekini. Kita dah tak payah duduk tengah hujan bersama pemain yang bodoh-bodoh main tengah hujan. Kita hanya duduk di dalam aircon, boleh tengok tap screen. Weh, bila kita pemain tengok tu. Kalau budak-budak main kita marah. Ni kalau orang tua main nak buat macam mana? Ayamak. Aduh. Salah cikgu putih. Alamak, salahku. Aku Bila 3 sebelah 3 kan. Oh, tunjuk lagi tu. Oh, togak lagi. Awan tembus hujan. Tengah ada bola. Tak ni main dengan Jabel. Cepat cabai. Okey, bersiap. Jabel gempak mi. Okey, Taman Rimau sila hantar lain-lain pemain untuk menerima hadiah. Bandar Baru Margong Oleh kerana Taman Rimau duduk jauh. Taman Rimau A di nombor 4. Cepat. Wakil main naik ambil hadiah. Okey, Pak A kata apa? Hello, Pak A. 14 mata akhir 3 buat Apa dia? Bandar Baru Margong sedang mendahului. Lepas tu? Diam nombor 3. Buat main dulu apa? Nombor 3 juga dia kata Tamar wakil. Oh, hello. Okey.
Oh, dia punya tak boleh guna dah. Mic dia tak boleh guna dah, tengok. Weh, kat depan ni. Ada pula cepat. Aduh, pakai hello. Imran ada rezeki duk kecak tu dah. Hello, cubaan suara 1, 2, 3. Adakah pemain-pemain itu Ni. Tembak. tuli? Semua pakai perkataan tuli. Yang pakai pekak dia kata. Ajun. Bila babi. Atau untuk Taman Rimba 5, 14. Apa tu jiki balik kat Jabal. Oi, kamera aku faham buat stand dia. Haram tu. Dah. Tak tu biji tu. Kamu ada hantar kat 3 hampalah balik. Apa? Wani bola tu orang pergi. Jom lagi. Okey, tamat. Oh, kita lanjutkan ke pertandingan tie break. Masih belum selesai lagi. Perjuangan di antara Taman Rimba dan juga Bandar Mongondo. Hebat. Tahu ah. Macam ada budak boleh cakap ni. Belum selesai lagi. Ya, bila bagak tak ada. Dia cakap lain, bunyi lain. Dia krim. Nampak? Hal ingat? Yang ini lebih. Krim. Ada. Aku bila aku kata kat dia ada kerja apa? Sebab apa anda dia bodoh? Orang buat motor tu elok ni hang pandai tidak. Jadi bodoh. Bila polis zaman lepas marah. Pula cakap dah banyak. Pasal hang bodoh. Dia pada kata kat kita. Tiga lu am. Taman Rimba. Weh hang nak ambil dia tu. Tak tahu. Kan dapat dia. Buat ambil kau hang buat ambil tadi. Hai. Layan dah pengulas nak pilih hadiah Ni tak kan? biar siapa tu basuh tu. Ayak hujan tu. Jom weh. Dekat weh. Baby weh. Ada buang. Tu angkat beg awak. Mak pilih. Sabar. Kopi tu duk main tekan-tekan tu. Aku mesti kan dia sebab aku jenis ni. Tak. Betul hol ni. Layan tu. Okey. Favorite ni. Demi ni dekat. Hujan tak kena. Tahu kita ikut. Semua tak ada yang kau kata. Dekat ampuk tu, anak kata ni. Anu habaq tu, pakat ampuk tu. Dia ni belah tu. Ini apa? Ketik tu. Oh tu ah. Nak un lah. Un Taman Rimba. Hafiz. Jadi tadi bila umum Johan bersama Tuan Pandai sekali ambil hadiah. Bagi aku hantar. Weh, please sekali lah. Hei, main sekali. Lagi nak duduk makan sekali pula. Tu yang tak tahan bayar dah. Cengih saya. Ya, weh. Kita tak bersalah apa video kamu. Makan sekali. Mak kata aku tumpang apa kena marah. Saya tak ada, Mak, saya tak ada duit. Okey, keputusan perlawanan di gelanggang B. Hah? Loh, tie break. Weh, keputusan perlawanan set kedua. Aku belum habis lagi. Aduh. Weh, daripada 9-2 tu. 9-2 tadi aku dengar. 2-9. Tengoklah hang, weh Wandi. Weh, ni kalau ni aku nak rekodkan lah percakapan ni bagi Wandi dengar nanti. Weh, cepat lah. Cabut ni, cabut. Ambil tau. Tu nombor badan lepas tu. Nombor badan lah. Ada penyanyi tu, siapa artis. tu. Ah tu. Ambil lah tu. Tak bagi.
Dia joki tu joki. Okey, tadi kita tengok Wandi lawan dengan Taman Rimba kan. Taman Rimba kena tinggal 2-9. Lepas tu sehingga Taman Rimba boleh menang set kedua. Hei, komen netizen. Tolonglah bagi semangat sikit kat Togak. Woi, ada apa? Woi, dah kat lain semua tak okey dah. Wow. Bulan 5. Itu okey mo saya mak. Ingkit. Apik pilih tak tahu ni. Lu dia kan hadap ni ingat kamu tu. Kami dah dapat selesai satu nombor. Training lu. Tidur awal ni 2 jam ni tidur lepas tu nak gagah main lawan. Lu mainan tu sejuk pula ada ikon. Lima sama. Abang dah bola tu. Dia kata tegak ah. Sayang. Malah ni film Malaysia lah ni tu. Dia demi anak tu. Kita tunggu di tambah orang. Ya. Nak hubung je mana tak nak main.
ni ah. Ada. Okey, jangan lupa. Follow saya. Okey. Screenshot. Boleh faham lihat. Balikan tangan lepas bela. Yang bisa pakai kaki dia. Lagi lambat lagi. Selamat ah. Bina tak ada nak. Bina tak ada. Lepas orang lama duit pula. Koyok tong. Dari bela lo dapat nak bagi. Dah buat dah. Dah buat dah. Kita dulu minta dah. Nak patah lawan. Nak lawan lah. Okey abang. Nak payah. Apa? Banyak tak? Banyak orang. Lepas dia out, dia bilang out. Betul kaki. Jangan betul kaki. Siapa menang? Rimba. Rimba menang. Tahniah Wani. Tak apa dia tu. Nama Somi tu. Semua dekat. Cepat. Nombor 3 ni. Nombor 3. Main dah. Sorry lah wei, sebab aku dah memang meneka hampa akan ni. Boleh ada tu. Hampa akan kalah. Walaupun 9-2. Cuba cabut ni kau apa? Final je. Ni, duit bagi sama banyak. Okey. Lawan cuma cabut Pi ambil dulu. Johan bersama. Tak pergi turun mai. kita buat kira. Kita main 7. 15 elok. Saya lagi kita bincang tengok keadaan. Kita bincang lah. No, sebab Sikit kan. cepat gerak. Tak jangan pui. Aku pun nak minta macam tu lah. Nombor siling lah. Bincang kira payah. Malah nak main lah tu. Lambu payah. Payah. Weh, Iwan, tahniah. Hai, nombor 1 macam abang kecil, weh, Iwan. Aduh. Tunggu dalam cuaca panas pada kemudian tahniah untuk semua peserta sepak agar diri dan juga sepak agar gelung. Baik. Weh, mana? Hei. Okey. Apa dia? Aku live. Yes. Live ni. Dia jalan. Aduh. Okey, tahniah. Sekali. Banyak. Lagi ni pergi tengok. Okey, baik. Tempat kedua. Naik Johan jatuh kepada BRL. Yeay. Johan bersama. Panggil dua-dua sekali. Johan bersama. Tak ada main. Dan juara bersama Johan jatuh kepada Taman Rimbabi. Dua pasukan kali ini mencatat rekod bersejarah. Johan bersama. Di event ini pertandingan sepak raga tuju dan juga sepak raga gelung. Dua kumpulan mendapat fakta yang sama. Tahniah. Dua kumpulan buat jenis-jenis kalinya mendapat dua kumpulan. Bagi dia pegang dua-dua. Dua tim sekali kita bergambar ramai-ramai. Nama dia Johan bersama. Ya, video kelak beda. Oh. 2, 3. Dah. Sekali lagi video. 1, 2, 3. Tahniah untuk peserta kita. Sebut nama. Okey, terima kasih. Dipulangkan pula. Jadi cikgu, jadi tak padam lagi cikgu. Paris, setuju ah? 1, 2, 3. Okey.
Oh. Ada dah yang jual. Oh, tolong Zat. Taman Rima duduk center. Ni nak ambil gambar untuk Epic Valley punya koleksi. BRL, mai pegang piala satu di tengah. Epic Valley nak ambil. Sat. Okey, Taman Rima dulu. Dek. Tagi bagi BRL pula. Lepas ni sebab lambung siling lah hari ni. Tak payah main lah. Menyusahkan saya lah. Saya entah mana tu. Taji. Weh, piala besarnya. Weh, Ahjun main teruk. Lepas piala kecil lah. Okey, dah dek. Thank you. Okey, yang menang sila bagi kad penalan, ambil duit, nanti bedak. Sampai out.